Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Terima kasih kerana singgah di channel saya. Berjumpa lagi kita. Saya sekarang berada di KLIA International Airport, Terminal C. Hari ini awal Jun dan saya dengan Omar Zuri kami akan ke Jerman, ke Berlin. Kalau anda masih ingat, anak saya Sasha tu sekarang belajar di Jerman. So sekarang ni kami nak pergi melawat dia lah. Sekarang ni pukul 9. Flight kami pukul 11.30, 11.45. So tadi dah lepas dah check in, lepas custom immigration semua. So baru lepas solat di surau sini ni, Terminal C ni. So lepas ni kami mungkin pusing-pusing, mungkin cari minum sikit kot sebelum ke gate C15. Tak apa, kita pusing-pusing dulu, lepas tu barulah kita pergi ke gate. Okay, kita dah sampai dekat gate C15. Sekarang tunggu boarding 10.30. Kejap lagi kot masuk kapal. Kita akan transit di Istanbul. Flight 10 hours sehingga Istanbul. Lepas tu dari Istanbul ke Berlin, another 2 hours. Okey, dah boarding, seated. So tengah tunggu passenger masuk semua. So sekarang pukul 11.23. 10 jam perjalanan, 10 jam flight hours. Alright, tengah kalut cari gate. Transfer tadi, dah transfer masuk ke international connecting flight. So sekarang ni nak cari gate B13 untuk ke Berlin tu. Wah, kalut juga lah. Pusing satu airport ni, baru ada transfer, international transfer. Lepas tu ni nak kena pergi balik ke bahagian B tu untuk cari gate tu. Alright, dah close dengan gate dah. Flight kami 7.25 ke Berlin. So sekarang pukul 6 di Istanbul. So insyaAllah sampai dekat gate dah. We have 1 jam lebih, 1 jam lah ke gate. Dah sampai dekat gate B13 untuk ke Berlin. Flight 7.25. Orang tengah beratur tu. So kejap lagi kot baru masuk. Wah, rushing juga tadi lah. Sebab jauh daripada landed gate, kena pusing jauh. And then masuk tempat transfer tu, check bag semua-semua. Lepas tu patah balik daripada main building tu untuk cari gate tu. So just on time je. So tengah tunggu nak masuk beratur masuk gate lah. Kejap lagi kot. East Side Galerie. East Side Galerie, ja. Von damaliges Ost-West-Seiten, also ja. West-Berlin, Ost-Berlin. Die Mauer steht noch 1,3 Kilometer. In Berlin und Sie haben gesagt, dass der Döner in Berlin ist. Sehr, sehr gut. Genau, ja. Die Qualität ist sehr hoch. Ja. Okay, dah sampai dekat Berlin. So
So dalam taksi ke hotel ni. So dah jumpa Sasha dah. Tempat nak ambil video turun dekat kapal terbang dia kalut mencari beg semua-semua. So actually nak ambil train tapi tiket susah sampai tak so kita ambil taksi je ke hotel dalam 65 euro. Okay, nak jalan pergi hotel. Tadi taksi tadi drop tepi jalan. So kami pergi beli air. Tadi ni nak pergi ke hotel lah. Nak check in ke hotel. Alright, dah masuk hotel tadi dia check in. Nasib baik dapat masuk hotel pukul 11. So dah rehat, mandi, solat Zuhur, asar. So, sekarang pukul 1.42. Saya nak pergi makan dulu. Lepas tu barulah kita pergi city center, sightseeing kat sana. Makan lunch plus dinner. Dia portion banyak. Kedai kebab middle ini kedai. Best of grill. Kebab, roti, sayur, fries. Nak cari nasi tapi nasi tak ada. So okey je lah. Banyak portion yang besar. So makan tengah hari untuk dinner sekali. Okey, baru habis lunch campur dinner. Memang portion yang besar, tak habis pun, bungkus je tadi. Macam mana nanti dinner makan balik. So sekarang ni kami nak ke city center untuk tengok sightseeing kita ni lah, bangunan-bangunan lama. So kami akan naik tram nanti lah. So right now kita nak pergi Brandenburg Gate. So siapa-siapa yang visit Berlin, Brandenburg Gate ni a must visit lah. Lepas tu kalau ada masa lagi, tram nak sampai lah. Kalau ada masa lagi, maybe pergi Berlin punya cathedral.
Sekarang dekat Brandenburg Gate. Kalau dalam Jerman panggil Brandenburger Tor. So, ni one of the landmark dekat Jerman lah. Kalau macam Paris ada Eiffel Tower, Jerman ada Brandenburg Gate. Kalau dalam bulan 11, bulan 12 macam tu, akan ada light show tau dekat Berlin ni. Dia bukan setakat dekat Brandenburg Gate, dia banyak tempat lah dekat historical landmark dekat Berlin. And dia memang akan ramai orang datang untuk tengok light show tu. Kat bangunan-bangunan tu dia macam papa images semua tu. Memang lawa lah. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ni hari kedua kami di Berlin. Sekarang 7.40, tengah siap-siap. Tapi 7.40 kat luar tu tengah benderang lah. So sebab sama dia waktu siang panjang. Semalam pun maghrib pukul 9, isyak pukul 11. Then subuh pukul 2.30 pagi. So malam yang pendek. So semalam lepas pada pusing-pusing dekat city center tu, balik dalam pukul 5. Kita orang tidur sebab kalau pukul 5 kat sini pukul 10-11 di Malaysia. So waktu tidur semalam, so still nak adjusting lagi dengan waktu tidur tu, body, nature punya body clock tu. Then tadi pun bangun awal, satu bangun subuh, syuruk masuk lama, syuruk pukul 4.45 baru habis. So kita orang bangun pukul 4, lepas tu dah tak dapat tidur lah. Hai, selamat pagi semua. So hari ni hari Khamis, the second day of our trip. Kita akan first bergerak ke Berlin Hauptbahnhof. Untuk letak kita orang punya luggage kat sana. Lepas tu kita orang akan gerak ke one of the many cafe dekat Berlin untuk makan light breakfast ataupun brunch, ataupun untuk minum-minum atau mengopi. And then kita akan ke Museum Insel. Kat sana kita akan visit
a few museum yang ada dekat sana. Ada 5 total, tapi maybe tak semualah, maybe 1 or 2 sebab tak cukup masa. Dekat Museum Insa tu ada different kind of museum with different exhibition. Ada banyak lah, nanti kita akan tunjuk lagi. And then kita akan lunch. After lunch kita akan bergerak ke Munich daripada Berlin Hauptbahnhof. Bila dah sampai Munich Hauptbahnhof, kita akan overnight dekat sana. Okey, dah check out tadi Rocky. Sekarang ni tengah tunggu tram untuk ke Hauptbahnhof. So tram, lepas tu naik subway tu, U-Bahn ke apa ke. Lepas tu drop apa ni, pergi Hauptbahnhof tu untuk drop back dalam locker. Lepas tu baru kita pusing-pusing city center, pergi museum. Macam saya cakap tadi lah, kita akan ke museum. Okey, dah sampai dekat main train station Hauptbahnhof. So sekarang ni nak pergi simpan beg dulu, simpan beg dekat locker tu sebelum jalan-jalan ni lah. Okey, dah tinggal beg dah tadi, yang apa tadi. So sekarang ni nak pergi cafe coffee. Nak try coffee kat sini. Lepas tu maybe nak makan pastry sikit kot. So let's go. Tengah tunggu train nombor M5 2 minit ni. Train kat sini memang on time lah, hancur, very reliable lah. One verification.
Sebab dia ni daripada farman. Ni macam pasar tani kan. Muslim. Assalamualaikum. Dia suruh rasa. Kamu yang apa dah ada? Nak itu. Okay, sekarang ni berjalan nak pergi ke museum tu. Kita akan tengok museum Roman. Museum Roman yang apa ni, artifak zaman-zaman Rom dulu tu. Kata balik. Alright, kami dah sampai di Hauptbahnhof main train station. Tempat kami tinggal beg tadi. Lepas pada pergi museum tu, pergi makan nasi ayam bakar lah kot, Middle East punya style. So lepas tu berawal sangat kami lepak dekat hotel Ibis tu, dekat lounge dia, beli ais botol, lepak kat situ sementara nak tunggu train pukul 3.30. Sekarang ni pukul 3.30. And then lepas ni nak ambil bag dekat locker tu. Lepas tu nak turun bawah tu, atas ni macam station lah, dan kat bawah all di train platform untuk ke Munich. Perjalanan ke Munich tu dalam 4 jam jugalah. So train kami dalam 4 lebih, 4.20 dan sampai maybe lah pukul 8.30, 9 kot. So ok, jom kita pergi ambil bag dulu, lepas tu baru turun bawah.
Alright, naik train ke München, Munich. Perjalanan 4 jam lebih, 4 jam setengah. Kita sampai pukul 9 nanti. Okeylah, ingat nak tidur. Lepas tu okay, makan sikit, solat. Kita jumpa lagi di München.